Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di atas usaha gigih saudara Fazli Muhammad Inspirasi Channel, insya-Allah pada malam esok hari Jumaat 13 Jun 2025 jam mulai 9 malam saya akan hadir untuk program Apa Kata Malaysia di atas satu tajuk penting dan hangat, Anwar Ibrahim dan konflik semasa yang wajib dijawab. Ramai yang tertanya-tanya, apakah dia isu-isu yang akan dibincangkan yang hangat dan penting ini? Antaranya, pertama sekali, isu nepotisme, Nurul Izzah Anwar dan timbalan Presiden PKR. Keduanya, isu terorisme, Farhas Wafa Salvador, bekas pegawai rapat Anwar Ibrahim. Ketiganya, pasca kes jenayah Yusof Rauda, laporan polis yang dibuat beliau bersabit dengan perangkap oleh pegawai tertinggi termasuk Anwar Ibrahim. Apakah langkah seterusnya? Keempat, permohonan soalan perlembagaan ke Mahkamah Persekutuan oleh Anwar Ibrahim. Adakah itu mengakibatkan Anwar berkonflik kepentingan sekarang daripada melibatkan diri dalam urusan memberi nasihat perlantikan hakim? Dan tindakan pengkomitan penghinaan Mahkamah Najib Razak terhadap Ahmad Tehriruddin, apakah kesannya? Semua isu dan yang lain akan dibincangkan atas konsep keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. InsyaAllah kita jumpa malam esok mulai jam 9 malam.